Ashwat Ismail ni bagi yang mengenali dia seperti saya, jadi saya agak tahu dengan Ashwat ni seorang yang agak agresif dan berani buat liputan di negara-negara konflik seperti Selatan Filipina, Myanmar. Kan tetapi, mengapa Ashwat 15 tahun yang dulu berani untuk mengikut membuat liputan misi kemanusiaan kapal Mavi Marmara? Siapa lagi ada kapal? Pada tahun 2007, kan seperti saya cakap, hari pertama sebagai wartawan, sama ada kita nak bercakap dengan Taliban, ditangkap ataupun ditangkap oleh Israel sebab kita tak boleh masuk Israel. Kita nak faham sebab apa yang hang ni ganas tak berhenti-henti ni. Apa yang nak disorok tu kan? Apa benda yang hang ni naklah hidup sampai semua benda hang nak kena pilih jalan keganasan dan membunuh orang ni. Of course kita memahami, dan selepas lama kita menelaah, kita study sampai sekarang, kita masih lagi belajar, try to understand dari pelbagai angle, baik dari segi angle anthropologinya, dari segi sejarah panjang Abrahamic religion ini juga pada masa yang sama agama Ibrahim, agama, dan pada masa yang sama juga kita pun memahami tentang, cuba belajar untuk memahami tentang apa di sebalik territorial konflik.